Pernah dengar kisah pelarian yang selamat sebab mereka simpan emas bukan duit? Tahun 1975, Vietnam jatuh ke tangan komunis. Rakyat yang pernah bantu Amerika terus ditangkap, harta dirampas. Hidup mereka hancur sekelip mata. Mereka tidak tunggu apa lagi, mereka terus lari. Mereka naik bot kecil, sesak. Ada yang mati tenggelam, ada yang kena rompak, ada yang kena buang ke laut. Masa tu, orang Vietnam simpan emas bah kecil. Nama dia Kim Tan. 1 gram, 5 gram, kecil, cukup nak sorok dalam kasut, dalam baju dalam baju anak-anak. Kira tentera laut tahan bot, nak lepas, bayar guna emas. Sampai pelabuhan, nak beli makan, bayar guna emas. Anak sakit, bayar guna emas untuk rawatan. Emas menjadi talian hayat mereka. Hari ni kita rasa aman, tapi Vietnam pun dulu aman sebelum tahun 1975. Bila keadaan tak lagi berpihak kepada kita, bukan kereta, bukan saham, bukan rumah, tapi emas yang kita bawa. Nak mula simpan, saya boleh guide anda sebaiknya. Klik link dekat bio atau PM saya hari ini. If you learn something, please comment.